Lah. Dapat tukar lah. Selamat berjumpa lagi kita geng dekat episod yang baru. So hari ni kita dekat area Pendas. Hari ni kita naik kelong Haji Leman yang dekat Pendas tu. So hari ni kita try, ni ada last spot kita kat sini. Lepas tu kita akan pergi ke Pasir Gudang. So hari ni environment dia ada Pasir Pendas. So tempat menunggu kat sini lah, kat jeti-jeti ni. So player kita ada Kak Wan dengan suami. Hari ni kita lebih kurang 5 atau 7 orang macam tu. Last trip kita kat sini sebelum penutup nak tengok environment, kemudahan dengan apa yang ada atas kelong Haji Leman. Alright. Alright geng, kita dah sampai dekat kelong Haji Leman. Dah pesta dia, orang dah pesta ikan tu. Baru tak sampai sejam, kita dah pesta ikan tu. Depan Forest City. Kalau korang nak tahu location kelong Haji Leman, dekat Forest City, area Forest City. So environment dia macam ni geng. Abang bawa korang tengok. Abang bawa korang tengok fasiliti dengan kemudahan yang ada kat sini lah. So kat sini dia main pakai air tong, lampu solar. Ada dapur juga. So bilik dia bilik satu. Abang bawa korang terjah tengok-tengok environment yang atas rakit ni. So seperti simple lah. Ada air tong pakai kat sini. Udang boleh pilih-pilih. Ni bilik dia. Kita tengok. Ni bilik dia. Dapat muat 5 orang, 6 orang boleh. So kita tengok dapur dia. So design dia memang agak simple lah. Semua kemudahan sini ada je. So kemudahan dia, dapur semua ada kat sini. Boleh masak lah. Ni pun boleh tempat berteduh lah. So kat belakang ni pot dia menghala kat belakang. Yang cantik kan. Yang cantik tempat dia. Yang padu geng. Tempat dia memang padu. Depan tu Singapura lah. So environment kat sini memang best. Tak sampai sejam kita dah gasak-gasak dah. So nanti apa-apa kita akan update. So far dah dapat ikan tanda dah. Pandai main jig okey lah. Okay. Kita tak bawa jig. 有那个，我有那个什么啊？ Dia senyum dia dapat. Kena tertali saya.